Gaji korang 1,007, tapi korang ada angan-angan yang tinggi nak pakai Zontes 368G. Okey, jom ikut aku, kita tengok. Harga motor ni, kalau korang ikat 7 tahun dan bermodalkan muka 3,400, baru 496 geng, bulanan dia. Untuk road tax dan insurans pula, motor ni memang mahal lagi kan, dalam RM800. So, korang kena prepare dalam RM67 sebulan. So geng, kalau untuk servis minor pula, setiap 5,000 km, korang kena standby dalam RM290. So, kalau dibagi dengan 3 bulan, berapa ringgit? RM83. Okey, kalau bab minyak pula, tangki dia ni memang besar, 17 liter. So, sekali isi RM35. So, korang kena standby RM140 sebulan. So geng, kalau untuk wear and tear dia pula, untuk tayar depan dan belakang memang mahal lah, dalam RM500. So, kalau sebulan tu korang prepare dalam RM24. Alright, untuk last kali, belting pula, harga dia RM290. Jadi, korang kena prepare dalam RM14. Okey geng, lepas kita kira kos tadi tu, bawah RM800 ni dah boleh dapat dah motor ni. Korang rasa korang yang gaji 1,007 tu mampu ke? Pada saya, pukullah baju di tangan sendiri. Di badan sendiri. Okay geng, so kalau korang berminat dengan Zontes 368G ni, korang isi form dekat profile aku tu. Okay, aku assist korang sampai korang dapat motor ni. Alright, kita free delivery seluruh semenanjung Malaysia. Assalamualaikum, bye-bye.